Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. Okay guys, kerja saya hanyalah kutip-kutip barang atau panggil kat barang yang orang keperluan. Okay, kita nak goreng ni sekejap untuk orang. Guys, kita nak kuih kubis. Bola. Pak bocor. Saya tak tahu kenapa kemari saya macam ni. Kabur sikit. Baik cemar dah. Ni IC lah yang tak boleh saya buat tadi kain yang saya angkat je. Kalau ada dah boleh. Saya rasa tak ada putus tadi. Dah maghrib ya. Okay. Saya pasang mic dah. Mana nyapu tadi? Mata. Saya kena sapu sampah dulu. Sebab kan banyak sampah ya. Okey, kita dah nampak bersih dah sikit dari tadi. Sifon ni kasut tak betul ni. Memang kat rumah ni kita kerti nak kemas-kemas pada depan ni ya. Tengok ni. Bising betul lah kamu lembak ni. Tu tak biar aku ni kan yang seguna ni jadi depan belakang. Kau nampak tak? Saya rasa tak nampak lah sebab gelap. Sini tak ada lampu. Jadi sebab esok ada apa benda? Rumah terbuka. Dan sekali dengan tahlil arwah ini saya yang ke-100. Dia lalang tu dia buat makan. Jadi ramailah sikit. Dengar dah ni sakit pinggang. Saya tak adalah banyak sangat rakam. Sebab saya tak banyak rakam juga untuk hari raya. Orang pun tahu kan ni apa. Tak tahu saya nak cerita macam mana.
orang main mercury nak aku yang kena sabu nak. Alah bisa no lah. Okey, kita nampak clear ya. Aku kan punya aku benda-benda macam ni memang sikit sampah pun aku tak mau je. Okey, dia dapat bersih daripada tadi. Dia dapat better sikit. Ni aku tak tahu benda. Dia kalau korang dengar suara-suara yang tidak berapa enak itu, nasib baik saya pakai mic. Dia saya tak pakai mic. Okay. Nampak clear. Pindah tempat pula ya. Okay, seterusnya kita kena tepi ni pula, alik ni pula. Ni tempat orang makan dan kat sini tempat apa benda. Orang makan jugalah. Ni lauk. Okay, let's go. Terus ni sampai ujung banyak ni sampah. Kat sini pula ni. Kat ujung ni. Nampak pula ini baik sampah juga ni. Kat sini nampak clear dah. Balik ni pula. Anak siapa yang buang kecil ni? Ya Allah. Kau tak ngerti tengok sampah dengan tak sampah ke? Ini nak buang aku marah ni. Kau nak tengok dia buang sudu kat sini. Apa yang Ya Allah. Ya Tuhan. Saya rasa saya nak ubah lah sikit tempat ni. Tempat-tempat kat sini saya rasa saya nak ubah. Nak bagi dia kemas sedikit. Ada sampah-sampah sarap ni. Dan nak buat hias-hias sikit. Jadi kita fikir-fikirkan. Kalau saya ada idea, kita buat sikit. Mengalir di beauty-nya. Kat mana je? Sana pula. Kebuk sikit ya. Ada kebuk bukan dia, bukan kebuk asap. Ni saya kat belakang korang ni tiba. Kat belakang korang apa? Belakang kamera ni. Wah, banyaknya lah. Sofi ambil tu. Nih. Banyak sampah. Banyak ni. Kak Bala buat dari kapal. Kak Bala. Buat dari kapal. Tu dah tu. Macam aki lah kecek. Buat dari tu. Kita nak ambil. Tak ada kata sogong tu apa? Boleh kata sogong masa ni. Dah besar ketak. Tu sampah ni. Ni, boleh ni oh.
Ya, situ bukan ada guni. Coba balik ni dulu. Kenapa ada Milo? Apa makan Milo ni? Minum Milo ni. Ania makan. Oh. Tadi. Tak banyak lalu budak ni. Cakap pakai mic ni. Tu kamera tu. Tak dapat Zafri. Buka luar, buka luar. Buka luar. Bagi luar lagi. Dekat sikit, jangan jauh. Ya. Meh. Kau. Banyak siapa buang siapa? Manusia lah. Malaysia. Bukan Malaysia. Manusia. Manusia. Manusia yang tidak bertanggungjawab. Ni batu pun banyak je. Ni kalau buang batu ni payah sikit je. Ha. Kena ikat balik. Ha, pegang lah, pergi. Kalau pergi tak apa. Nampak dah clear. Situ pula. Tapi. Jom. Sini. Aduh. Aku tak tahu kau nampak ke tak. Kita nak pergi kat sini pula. Sabri! Jadi macam ada sampah balik dah. Macam mana pula tu sampah balik ni? Aku rasa clear dah tadi. Ada balik sampah. Mana kamera tadi tu? No. Kakak pakai mic lah. Weh, ini motor lazat lah saya tengok. Macam Bukan motor lajak tu. ambil dia motor. Motor siapa tu? Motor Pak Ish. Abang Pak Ish. Cantik betul. Ni ambil ni, akak ni, pegang. Wah, banyak ni. Ya Allah. Pegang, ambil tu. Oh, basah. Ya Allah. No. Pegang. Ya. Dah, kejap, pegang jap. Kan akak sorry. Ya Allah, kenapa balik? Dia lembek. Pegang. Banyak sampah tahu. Apa buat sampah ni? Ha? Tahu? Batu pun banyak. Gina ni nak cari juga. Jangan. No. Orang tarik kat sini, dia tarik situ. Woi, jangan. Jangan. Meh. Pegang. Pergi. Dah siap. Sebenarnya kita nak buat hiasan pula. Hias kat sini. Gila aku tak faham. Lepas tu tadi dia orang buat suka hati macam ni. Jadi dia petik balik kat nampak kat sana tu. Ni batu ni aku tak tahu macam mana. Tengok ni kawasan ni dah bersih. Dia tak banyak sangat sampah dah. Sekejap aku buka lampu. Okay. Dia dah video ni panjang dah. Ni saya sapu tadi tempat saya sapu. Jangan tu tak ada sampah tak ada. Jadi dia tak clear. Aku tak nak dekat situ aku.
okey dah. Semua orang pakai tudung. Nasib baik pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, menyusahkan aku pula ni kena tutup. Penat lah. Macam mana aku nak buat dengan batu ni? Aku rasa aku nak susun dia macam susun isteri macam tu. Tapi macam batu tak cukup ni. Apalah kita buat je lah. Yang apa? Itu saya tunjuk hasil dulu. Hasil dia tak ada berapa hasil sebab Karina di sini. Sebenarnya saya takut juga main kat sini. Takut ada adalah. Allah. Tak tengok ya. Kat sini tak orang nak tengok pun. Semua dah jadi macam ni je lah. Jika saya alihkan motor di sana, nak bagi juga boleh main kat sini ataupun boleh alih aku. Apalah dia sikit. Dekat rumah, atas ni dekat rumah. Sana pun dekat rumah. Sana dah ada bumbung. Kat sana. Sana ada bumbung dah. Dia okey. Dia dah sampai lah. Nah, apa ya tongjas tu? Kita akan bisa buka lampu sekejap. Kawah. Apa panggil? Kata panggil kawah. Tapi untuk kawah tahu dia apa benda tu? Dia macam kulit yang besar. Kulit kuali yang besar. Jadi saya tak tahu nak buat apa dah. Laksa dengan air anggur. Gitu je. Nasi gula miri dengan ayam. Yes. Tapi kamu saya dapat duit raya daripada. Oh my god. Oh my god. Ni video video guys. Saya dapat duit raya guys daripada kawan ayah saya. Terima kasih Cik. Dengan ni terima kasih Cik. Kalau putih tengoklah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kawan saya, ayah dia bagi terima kasih. Kawan saya pergi minta. Jom bagi masuk dalam. Nak ambil gambar. Ambil gambar mana? Shoot. Nak ambil gambar. Bye-bye. Jom. Okay guys. Sekejap saya beg tudung. Kalau dia tak dapat situ okey sangat. Tapi boleh lah ya. Saya ambil gambar sekejap. Ni tengah terus. Ambil gambar sini. Saya tak apa-apa cari tapi boleh lah. Kawan saya seorang je dah balik. Jadi tu je lah. Tu saya tak berhati sebelah ni. Hotik respect ni. Aku pakai ni sebab kalau aku pakai pertama warna kuning dia macam tak kena sangat tau. Ni baru dia kena sikit. Aku masa tu agak tinta sini tu. Oh dapat double chin. Aku tengok dah buat intro. Intro aku sekali kali pertama je. Pertama lah kat step dengan Nurin. Sangat cerah hari kat sini. Oh buah tak nampak mata. Walaupun saya pakai spek tapi saya tak nampak je. Sebab dia terlalu sinar tadi. Kira macam mana? Kali ketiga saya makan pula. Sebab saya kena buat kerja jadi saya kat penat. Oh bubuknya lah. Okey dah. Makan pula. Saya tak tahu lah di sebelah saya tengok sama. Kawan saya tak tahu ke mana dah. Rasa dia ikut Alia dah kot. Nurin mulut kacau tau. Dia tak nak cakap je. Ni kan lama ni. Ni gelap. Apa tu? Ini aku lupa lah. Sedap nasi panas lagi. Aku suka kalau ada ayam makan je. Iki ada. Iki ayu.
rambut dulu. Okay guys, saya dah habis makan. Tapi saya tengok sekarang dah nak maghrib dah. Jadi tak ada orang sangat dah. Ramai yang balik dah. Memang tak ada orang sangat dah. Alia pun tengah buat video. Kosong dah. Tapi lauk kat rumah ni masih ada banyak lagi ya. Lauk masih ada banyak. Dan intan tak ada orang. Macam mana ni? Saya tak tahulah macam mana. Tapi kejap lagi saya tahu. Yang saya kena kemas je saya tahu. Wow. Orang makan-makan saya tahu saya kena kemas. Itu sahaja. Cantik pula. Wow. Cantik tu, saya suka makeup saya hari ni. Nampak lawa gila. Dia simple tapi lawa. Faham tak? Dia simple tapi lawa. Sesuai dengan tudung saya, dengan baju kepala saya, sesuai lah. Walaupun kat luar enggak, tudung tak pandai. Tak pandai pula. Tak apa nak jadi. Tapi boleh lah. Okay. Kalau video ni atau video raya pertama dengan raya kedua atau raya ketiga agak pendek, korang tengok je lah, okay? Tengok je lah. Sebab kan bulan puasa pun saya tak buat sangat video. Ada pun sikit. Tapi boleh lah. Korang tengok lah. Rasa saya lama dah saya buat video. Lepas tu tak naik. Jadi korang naikkan lah view ya. Yang mana tengok tu terima kasih sangat. Terima kasih sangat banyak ya. Bye bye. So guys, kita dah siap kemas barang. Okay, dah kemas-kemas kuali. Jom. Lui kau apa kasih? Apa nak birthday? Nak marah ni bapak aku boleh kasih. Apa nak birthday? Mana? Tu berikan berapa tu? Besar mana? Ni 100 kot. Besar pemus kau. Ya. Apa yang nak masuk YouTube? Masuk dah mu. Nenek tu. Okay, go perform. Apa? Jangan kawan. Oh. Tak boleh. Ya. Habis dah? Habis dah? Gila. Mego, jangan kena baju ke? Ni buat apa be? Berapa dah? 300. 300. 300. Sanggup 300. Wala, kata bakal makan. Kenapa mau ngapi sebenarnya? Jangan kena baju aku deh. Ada. Nak ni. Oh. Asya. Kenapa aku sih?
Ibu tiga aku kita ni. Ani tak bau gini kau. Yo, tak gini kamu nak jadi dah. Aku cuba tak jadi apa. Kau jangan minta. Tak ada minta pasal. Wih, pasal dah. Bismillah. Yang mana Melayu kan? Orang Sieh, orang ni Cina. Orang Cina pula Sebab besi-besi tu Melayu punya. Kali biasa kalau nak sengit. Ya ke sengit dok kalau perang. Suti Melayu. Biasanya Asyik ikut tu. Dia mau apa saya? Asyik hari ni suka. Okey, biasanya ni tak ikut. Asyik. Biasanya Iki main di sini. Asyik dembel. Ika. Damai, Sagi. Damai. Oh. Mak. Rasa dia. Oh. Masuk ni yuk. Ada yang masuk sikit ni masuk. Lepas kita main pedih. Main macam kita makan dulu. So guys, saya nak buat duit raya. Apa tu bukan duit raya. Saya nak buat duit raya yang saya dapat. Masa saya panggil dengan raya kedua. Raya kedua saya tak dapat apa-apa, okey. Jadi sekejap. Sebenarnya saya penat dia sekarang. Tapi saya kena buat video. Yang ini. Yang tu je. Dah kuasa. Okay, ni duit raya yang saya dapat. Ini. Nampak ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini hari ni. Ni yang saya dapat tadi. Petang tadi tu kan. Yang saya ada rakam tu. Dan ni 6 dah. 6 kan? Cuma tak ada sampul. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni saya baru dapat RM5. Yang first saya dapat pada abah saya. Yang mana tah? Saya dapat RM5 daripada kawan saya, ayah dia. Yang boboy saya tak ingat siapa yang bagi boboy. Saya ingat lah. Yang jiran saya kot bagi. Okay, saya dapat RM3. Yang dari, saya tak ingat lah siapa. Tapi saya rasa jiran saya. RM3. 1. Saya tulis rumah harga kat situ ya. Dekat tepi ni ataupun tepi ni. Dan next.
Next. Ini saya tak ingat siapa. Ni daripada kakak sepupu saya, Kak Ira. Duit raya pada dia. Dia bagi RM10. Wah, duit baru guys. Duit ni. Sedap tu bang duit. Okay, saya dapat RM10. Dah ada RM13. RM13. Sekejap Apa yang payah sangat masuk ni. Okay dah. RM13. Dan ni saya tak ingat daripada siapa. Saya rasa ni pada abah saya, saya rasa. Saya daripada siapa Saya kena cek sebalik. Saya nak check siapa yang bagi. Yang ni saya rasa pada tu. Saya ingat siapa. Yang ni daripada mak saudara saya, iaitu Cik Mah. Dia bagi RM10 juga. Ni pun sama bang duit. Yang ni Cik Mah. Okay. RM10. Yang seterusnya kepada abah saya. Ni orang first yang bagi. Sebab masa tu dia nak pergi kerja. Jadi dia pun salam dengan dia. Kau nak tahu berapa? Dapat RM100 daripada abah saya. Dia pun sama bang duit. Tak bang sangat duit. Tapi dia duit baru lah. Yang tadi tu, yang Kak Ira bagi tu memang bang duit. Okay, ni RM100. Saya dah tak ingat berapa. Yang ni daripada sepupu saya, Kak Farah. Dia bagi... Cepat saya tengok. Saya tahu dah dia bagi berapa. RM20. Ni tak bang duit sangat. Tapi dapat RM20. Okay. Boleh lah. Dan yang terakhir tadi daripada kawan ayah saya. Kawan ayah saya pula. Kawan saya, ayah dia. RM5. Okay, tu je. Jadi saya tak tahu berapa semua. Saya rasa sekejap saya kira berapa ya. Saya pun pindah tempat. Jadi semuanya 148 itu. Itu saja. Dah sekejap lagi saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم